Hello guys, sama lagi daripada vlog yang lepas. Okay, sekarang ni kita nak pergi ke Nongping Cable Car 360, which is yang boleh tengok bawah tu. Tapi kita orang ambil yang tengah-tengah je. Yang dia kita tak ambil yang 100% macam 90% transparent lah. Kita ambil yang bawah boleh tengok je, tapi dia ada besi-besi tu lagi. So nanti korang faham lah. Okay guys, so hari ni kita on the way ke Nongping 360 Cable Car. So let's go. Sorry guys, suara hari ni hilang sikit. Cuaca kot. Itu macam kat Korea pun macam ni kak. Tahu lah. So agak panas sikit nak kena jalan kaki keluar daripada mall tu. Jalan kaki sampai lah ke cable car ni. Ni bawah dia lah, lepas tu kita kena naik atas tangga. Ni dah sampai cable car. And then kita orang punya yang kelabu tu, yang kelabu tu kot. Kita naik yang ni kan? Standard lah. Oh. Tak ada siapa nak naik ni. Kalau aku nak dah. Ha? Would like to see the one please? Okay. Okay, untuk pengetahuan korang, ni antara cable car yang terpanjang di dunia juga lah. Tapi bukan nombor 1, mungkin kedua, ketiga terpanjang di dunia. So kalau korang naik ni agak lama juga lah. Korang tergantung kat atas ni dalam 30 minit lebih. So korang boleh tengok bawah macam ni, pemandangan bawah. So macam korang rasa korang terapung lah yang terbang. Kena yakin tu. So daripada cable car ni juga kau boleh nampak airport Hong Kong. So itulah airport Hong Kong. Kalau kau fly ke Hong Kong, kau mendarat kan, kau akan mendarat kat situ lah sebenarnya. Macam kita orang kan pergi Hong Kong ni masa sama kan, dan kat bandar tu kita orang asyik berkicap lah, berpeluh kan. Bila sampai sini barulah rasa sejuk sikit. Mungkin sebab dia dah dekat tanah tinggi ataupun dia dekat area-area yang banyak pokok hutan kot. Sebab tu lah dia sejuk sikit. Tapi dia masih panas, tapi tak sepanas dekat bandar Hong Kong tu.
Okay, now kita dah sampai dekat Phnom Penh kot. Tapi dekat sini ada tian-tian Buddha lah dekat situ, patung Buddha antara yang terbesar jugalah. So dekat sini kena jalan sikit, dalam 1 kilometer baru sampai lah. So dekat sini awal-awal ni ada kedai souvenir, lepas tu turun bawah sikit ada kedai-kedai makan. And then ada satu kedai halal kat situ. And then uniknya, I think dekat China ataupun mana-mana lah kat sini kan, kalau kedai halal pun, dia kedai makan ke halal ke apa, dia akan jual arak juga. So hati-hati lah kalau ambil air tu. Balik haji hari, balik hari haji. Jangan tak tayung habis lah. Sana je lah. Oi, mana meh? Tempat yang aku akan tunjuk ni, kejap lagi ni. Nanti ada satu tempat duduk ni kan. Dekat sini lah tempat yang makan halal lah. Nampak tu ada logo halal tu kat situ. So korang boleh lah tengok apa yang ada kat situ, makan tu, makanan halal kan. Tapi mahal-mahal jugalah. Ni nasi goreng Indonesia apa semua ni. Sedikit nasihat daripada aku lah kan. Kalau kau nak beli air, kau nak haus ke apa kan, kalau kau nampak 7E dekat depan-depan ni, jangan beli. Serius, jangan beli. Aku dah terkena. So aku beli air Nescafe rasanya dekat 7E tu, dalam harga 12,000 Hong Kong dollar. 12 Hong Kong dollar. 12 Hong Kong dollar tu mahal mat. I mean, kat situ mahal lah. Tapi bila kau pergi kedai depan sikit, air yang sama, tin yang sama, harga dia dalam 10,000 ke 8,000 dolar. Sorry, bukan ribu, 8 dolar atau 10 dolar tak silap. Maksudnya lagi murah lah. So better kau pergi kedai depan, support kedai depan yang lagi murah daripada kau beli kat 7E yang mahal. Ni ke depan ya? Oh, jalan sikit depan dah sampai ke tian-tian Buddha. Okey, tian-tian Buddha ni antara patung Buddha yang terbesar jugalah dekat dunia ni. And then dia macam batu cave sikit. So korang kena naik tangga tinggi. Macam kat Bromo tu pun ada tangga yang tinggi tu kan. Dekat Jepun pun ada sekali kita naik Churito Pagoda pun tangga tinggi kan. So I tak tahu lah kenapa macam tempat-tempat ibadat diorang memang sentiasa ada tangga yang tinggi. Mungkin tangga tinggi tu tangga penghapus, tanda-tanda penghapus dosa kot kalau korang berjalan pandaan. So tak sure tak, tadi yang cakap ada murah-murah tu kan, air murah kan. So kat sini kau belok kiri, nanti kau nampak tepi-tepi tu ada macam kedai runcit payung. Tak tahulah aku ada ambil shot kedai tu ke tak, tapi dia dekat area di situ lah. Memang air dia jauh lagi murah daripada 7E kat depan tu lah. Ni yang bumbung biru, bumbung biru tu. Kau pergi yang bumbung biru tu, beli air kat situ.
Okay, now kita hiking jam-jam budak. Kinabalu boleh naik mat apa tak hari ni mat. Jom. Macam ni bantu kuih mat. Pokok-pokok dia pun nampak macam nice. Tak tahu lah ni pokok apa, pokok pine ke apa. Tapi daun dia macam pokok pine. Tapi dia memang pokok yang identical ada kat China lah, yang tak ada kat tempat lain. So rupanya bawah patung ni sebenarnya ada kedai. Macam kau tengok kalau masuk bawah ni kan, sebenarnya ada satu bilik dan macam kedai-kedai lah. Tapi kalau kau nak masuk, kau tak boleh rakam apa. So kena tutup kamera. Sebab tu saya tak ada footage apa-apa yang kat dalam ni. So dalam tu dia jual-jual macam barang-barang sembayang lah. Sedap banget, sejuk angin kat sini. Lepas hiking perlu. Lepas tu angin bertiup kencang. Batu Hong Kong. Pegang pokok Hong Kong. So dah settle ke atas tu, kita orang pun turun ke bawah balik. And then kita orang dah on the way perjalanan balik ke Tsim Sha Tsui. Sebab kita orang sekarang ni dekat satu pulau lain tau. Sebab dah pergi ke sini, dia mula kena pergi Central dulu, lepas tu pergi satu line ke mana tak, ada satu, lupa lah, ada satu MRT station tu lah, kena pergi situ. Tapi dia akan pergi ke Phnom Penh ni lah. So kita kena balik ke Tsim Sha Tsui, balik ke hotel untuk check out. Sebab kita orang lepas daripada sini, kita orang akan gerak ke Shenzhen. Sebab kita orang punya airport dekat Shenzhen. So kita ada satu malam kat Shenzhen. So kita akan tunjuk lepas ni apa yang kita orang buat dalam masa satu hari, dalam masa 24 jam kat Shenzhen.
sampai kat rumah kat Shenzhen. Harga 350 apa yang kita dapat first kali. Let's go. Okay, so kita tengok dulu. Okay, tandas ada satu je. Wow, ada shower dia. Caban. Lepas tu ada dapur mat. Ni bukan BNB kot. Tahu. Cuba kita tengok ada mangkuk ke tak. Member cik mangkuk. 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 Tak ada. Okay guys, mangkuk tak ada. Gitu. Okay, cawan macam biasa lah. Mandi dulu Mat. Okay, mangkuk tak ada. So, ini ruang tamu. Ada TV Mat. Lama tak jumpa Kai. Bukan TV lah, tengok Tahun lepas jumpa Kai rasanya. Hari ni raya dapat jumpa lah Kai. Sihat Kai? Sihat. Oh, besar. Oi, tengok TV lah. Mana tahu cinta. Pam. Okay, ini bilik tidur Captain Queen. Tengah ada satu ruang lagi. Tak tahu apa kat situ. Nak mandi ke? Jangan risau tu, Shenzhen ni malam dia hidup. Okey, katil ni pun 2 juga. So sebenarnya bilik ni boleh 4 orang. Katil sana dulu. Kak Ina lah pagi tu kakak tolong kita. Tak balik saja. Kerja jauh. Okey, tu je lah untuk kali ni. Kita jumpa kat Shenzhen bro. Let's go. Kan ni 10 kan? 10, 16 Hong Kong. Oh ya. Dah pening tu. Itu kan pink tu, menara tu. Kan? Kan tu. Ya, tu ada. Wah, ya. Ya. Bye. Comel lah. Bye. Oh, ni ke jauh. Bro. Dalam ni bro. Kejam gigit. Lagi tak menggigit. Itu ni kan bawah kan. Okay, so ini kita nak tengok lampu-lampu kat Shenzhen waktu malam. Malik. Tengok apa ada. Motor sini senyap kan? Tak tahu nak kelanggar. So kita tengok betul ke yang dikatakan Shenzhen ni macam bandar masa depan 50 tahun. Let's see. So plan kita orang malam ni adalah untuk explore nightlife dekat Shenzhen. So bila macam kita tengoklah malam cantik ke apa tak, sebab bandar 50 tahun ke hadapan kan, which is the future is here. So kita jalan lah tengok berat yang ada kat sini. So tengah merakam suasana malam indah ni, terjumpa pula ada Amoy main bola dengan anjing dia. So dia bawa anjing jalan-jalan lah. So itulah, nasib baik dia baling bola tu untuk anjing dia. Kalau lah dia baling bola tu untuk aku pun kejar dekat bola tu nanti. Woof. So personally dekat Shenzhen ni waktu malam lagi lively lah compare to Hong Kong. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab murah tu apa aktiviti kat sini. Dia macam kalau kat Singapore dengan JB, Shenzhen macam JB lah, which is orang Singapore kan akan spend masa orang dekat JB, spend masa diorang, habiskan duit diorang, macam tu lah.
Sebab mungkin Shenzhen ni lagi relax compare to Hong Kong lah. Macam Hong Kong pressure sikit Okay guys, inilah Ping An Finance Center, bangunan antara tinggi dekat Shenzhen ni. Nampak tak? Mesti kan kena tengok ada muka aku sambil ada bangunan ni. Aku lah dia. Let's go. Macam ada drawbridge. Tengok, cuba zoom. Nampak macam ada drawbridge ya. Style gila. Tak, bangunan tu macam ada drawbridge. Nak langgar NAS. Dia nak langgar NAS. Oh shit. Dia nak langgar aku lah. Kemana aku pergi? Ke situ lah EB nak lalu. Tu dia. Kekasih pulang dari kerja. Aku betapa sedihnya hidup aku guys. Orang lain keluar kerja ada boyfriend sambut, girlfriend sambut. Aku balik kerja tak ada siapa sambut guys. Kenapa hidup aku macam ni? Guys, tu ada bawa tepak. Jeduk. Apa dia jual tujuan? So 200 yuan apa boleh buat? Minum. Ya, sekali-sekala. Cerita sini habis sini kan. So sebab mall pun dah banyak yang tutup dan kita pun tak nak buat apa. So apa yang boleh buat adalah kita tempat lain lah. Kita cari sekarang guys, kita on the way ke Shenzhen Bay. Berkenang di laut Shenzhen. Correct. Sekarang kami masih mencari apa yang menarik kat Shenzhen. Mungkin sebab kita dah pukul 11. Ya guys, masalahnya sebab kita tak boleh nak mabuk-mabuk. So kena carilah benda-benda yang halal untuk hiburkan diri. Ya ke? Kau semalam tadi awak dah minum tiger. Ya, dia bukan. Ni akak tu. Mantap lah kak. So sebab kat Shenzhen ni dah berani order Didi. Sebab kat sini murah kan. Didi dia boleh bearable lah. Lagi share 3 memang tak apa, dalam RM3 berapa ringgit lah tu. Kalau divide by 3 pun. Aku dah mabuk malam lah. Sebenarnya ada skater. Apa tiba-tiba ngantuk pula. Ya dah, aku ngantuk dah. Aku kelelak di depan dia. Belah mana? Belah kanan ni. Terus je. Okay, sekarang kita nak pergi Shenzhen Bay. Kita lalu subway sebab tak nak melintas jalan yang sangat ribet. So, macam mana ke rupa Shenzhen Bay? Let's see. Amigo. Shenzhen Bay. Weh, hey. So ada basikal, ada polis. Polis. Tapi gelap siap. Okay lah, Ostrava. So Shenzhen ni taklah seperti yang saya expected. Dia motor like macam apa, tambak Johor je malam-malam. Sama juga gelap dia tu. Macam tempat sesuai tempat rendah lah. So ni dah laut waktu malam. Waktu ada polis ronda.
KFC. Pokok tiba Hong Kong roller boleh dengar kan? Wow. Dah terbiasa beli air mahal-mahal kat Hong Kong. Bila sampai China tengok air harga 2.5 yuan, 5 yuan. Oh, rasa happy gila. Rasa rahmat lah. Mana taknya beli air kat Hong Kong sampai satu air biasa tu sampai RM10 sampai ke RM35 pun boleh kena lah. Tapi air buah je kot. Ni futuristic ni. So bila dah pagi, kita mulakan journey kita tu jalan-jalan Shenzhen dalam masa lagi berapa jam yang tinggal. Okay, so sekarang kita nak cuba naik subway. Subway ni betul-betul depan hotel kita je. So memang tak try lah. Tak try. Nak 5 kali enjoy lah. Mi lanjau. Tak tahu. Kalau ada aku nak kasi cuba dia. Tapi ada ayam. Tak ada ayam. Tak ada ayam kan. Tapi tak tahu Shenzhen ada ke tak. Hijau tak ada kan. Masjid apa yang Apa ya? Ni apa air kerja ada ke tak ada? Ini ke 2050? Air dia balance dulu betul. Capai saya baju 1 yuan ke tu? Bodoh. Kita jumpa barang kopi. So inilah dia Masjid Shenzhen. Okay, so kita sampai sini untuk makan dulu. Sebab sebelah-sebelah dia ni, satu direct ni adalah mostly restoran-restoran yang halal. So boleh try mana salah satu daripada kedai kat sini untuk korang makan. So kita pergi kedai yang hujung. So plannya lepas kita makan kat sini, kita akan solat Zuhur jamak dengan asar dekat masjid tu lah. Nak tengok kat suasana masjid tu macam mana kan. So lepas makan kita pun masuk jalan-jalan kat dalam masjid ni dan cari ruang untuk solat. Tapi itulah dekat atas tu ada ruang solat, tapi rupanya orang tak solat kat situ, orang solat kat bawah. Cari bilik kecil. Toilet. Tak tahu kenapa. Tapi itulah bila korang pergi ke luar negara kan, ambil lah peluang untuk pergi tengok masjid-masjid ada kat luar negara. So korang akan lebih rasa syukur lah. Even kalau masjid kita pun dekat bandar-bandar, kat kampung kita pun sebenarnya jauh lagi agak mewah lah daripada masjid-masjid dekat luar negara. Contoh macam masjid kat sini kan, kalau kita pergi masjid-masjid daerah lah, kira macam masjid-masjid paling besar kat daerah tu pun rasanya lagi selesa pasal masjid ni. Tak tahu kenapa. Okay, sebab yalah kita kalau kat luar negara kita minoriti kan, so mungkin that's one of the thing lah. Kita, masjid kita mungkin ada peruntukan daripada kerajaan negeri ke apa, so agak mewah sikit and selesa lah. So itulah benefit kalau korang pergi travel kan. So korang boleh nampak kehidupan saudara-saudara kita di luar negara, macam mana mereka hidup sebagai Muslim di luar negara.
So tu je lah guys untuk Masjid Shenzhen. So sekarang masa untuk shopping. Okay, kat sini antara kedai-kedai apa jual teknologi macam gadget-gadget yang murah lah dekat China ni. So jom tengok apa yang ada kat dalam ni. Betul ke murah, and then betul ke barang-barang gadget kat sini macam 5 tahun ke hadapan, macam which is the thing that in future lah. So let's see. Mahal kat drone ni, drone made in China ni. I mean dia bukanlah drone ori pun, dia just drone buatan diorang je. Tapi itulah agak lah macam ni. Aku minat kat drone kecil-kecil ni kan, boleh buat spy kan, mengintip kan. Hari ni kita nak menggunakan teknologi yang canggih. Orang kata dunia dah maju ke depan, kenapa otak tak boleh maju ke depan? Okay, so apa yang Muhammad kita try adalah earphone yang boleh translate bahasa kalau orang cakap apa. Dia macam kalau Doraemon tu yang ada gula-gula penterjemah tu, dia macam tu lah. So kalau korang pakai ni, korang buka app dalam phone korang, dan bila user kat depan kita bercakap, and then earbud ni dengar, and dia akan translate lah bahasa yang kita dengar tu ke bahasa yang kita faham. Cepat. Ni pula tempat jual spare part lah. So kalau macam korang nak repair barang-barang komputer ni, korang cari spare part kan, kat sini lah tempat dia. Sini daripada semua ada, daripada benda yang rare yang dah mungkin zaman-zaman dulu punya teknologi kan, macam laptop lama ke PSP lama. Inilah tempat dia, which is korang pandai-pandai lah cari. Dia bertingkat-tingkat barang-barang ni, spare part ni. Macam aku tak minat sangat, aku tak suka repair ni. Aku tahu menjahanamkannya. Apa? Dengan apa? Tak, aku nak tahu harga kat China murah tak? Sebab member aku suruh bagi dia harga. Apa itu? Kesimpulannya guys, barang-barang DJI dekat China ni murah sikit je, murah dalam 100-200 je, tak adalah murah sangat. And then ikut barang juga lah, ada barang yang macam dia harga dia lebih kurang kalau kat Malaysia pun. Tapi kat sini macam DJI Osmo perasan murah lah, tak lah murah sangat. Macam aku beli 2,800, kat sini 2,600, murah 200 lah. DJI Mini 3 pun dah murah. So sekarang dah Mini 4 kan. Okay, ni dah sampai yang apa, Wonders of the World apa macam dia tempat ni dia banyak tiru bangunan-bangunan apa, macam kat Macau lah, ada tiru landmark ikonik kat dunia ni. So antara benda yang menarik kat sini ada Eastway lah. Eastway tu mana ada, tapi aku tahu. Tapi antara yang best kat sini yang aku nak cari sebenarnya adalah tu yang vending machine yang boleh beli barang kat drone tu. Maksudnya kalau korang beli kat vending machine tu, nanti akan ada drone hantar makanan juga korang. Tak tahu lah KFC ke apa kan, tapi dia akan hantar lah barang tu menggunakan drone. So kita nak tengok benda tu sini, tapi tak jumpa. Hello, come here. Hello. Dekat China ni tak tahu lah berapa banyak Eiffel Tower dia. I want, I need.
Ini Shueteng ni. Tuh, dah ambil gambar kat situ dah tu. Macam kat Padis ni. Ha? Ni. Drone dia guys. So nampak tak drone tu. Cuma kita nak cari mana vending machine dia. Tak jumpa. Kalau korang tahu, kenapa tak korang bagi tahu kat mana, komen kat bawah mana sebenarnya vending machine tu. Aku rasa taman-taman belakang ni lah. Belakang ni je. Apa? Mesin tu, drone tu. Tak ada kata. Kita pun dah give up dengan drone tu. So kita decide sebab kita pun ada beberapa jam lagi. Kita akan sampai airport by pukul 7 So kita decide untuk pergi kedai buku ni lah yang viral dekat Shenzhen. Kat sini macam style lah kalau ambil gambar. Viral gila kat IG, kat TikTok pun. So dia vibe-vibe macam ni lah. Nampak macam apa, Doctor Strange punya vibe macam ni, nampak pusing-pusing tu. Macam korang dalam dunia Doctor Strange lah. So dah jalan-jalan, dah tengok Ferris wheel ni. Sebab kita pun dah banyak kali naik Ferris wheel kat sini. Dekat apa, dekat trip kali ni kan, dekat Hong Kong lah apa. So macam malas nak naik Ferris wheel lah kan. So that's it lah untuk video kali ni. Thanks guys for watching from Macau, Hong Kong, now to Shenzhen, right? Okay, so lepas ni aku akan hiatus sekejap sebab tak ada video travel sampai ke bulan 11. Okay, so thanks guys for support, and then please like, share, subscribe, and kita jumpa lagi di video akan datang. Bye.